Telale ada begitu ya dan tu buah baru tinggal rumah anak perempuan ni kalau ada Kalian ni mana? ni apa ya? Ni bulu kawah lah. Nhân nào cứ. Nah ni nanti. Ya kita hana Nya ni. apabila tua tu. Dua je hana ni. Ya dan tu buah baru tinggal tiga rumah dua lu. Nhân ni thì buka ibu ni tu lah. Tapi ke hana puasa ke orang. Hana puasa. Mak tua yang kerana sama teh tua berarti jadi ni je lah. Ya, benar. Ya. Memang karena dua. Tapi kita hukum katanya, apakah hukum luah hat watan ni puasa. Mulai daripada ahli kamang watan mugrib sampai dunia pajak keluar dah. Walau kedua duanya memang dari Allah, tapi gangga katanya urus hana promo. Ya, ini cukup payah watan ni. Mulai dia buka puasa pun sampai dunia pajak. Dam dah jenguk meribu. Apa kun hantam pi dayo wate ketika tak puasa wai ni ana. Dai ana malah ada wai ni. Ya mana. Ni ba puasa tu nak dalam leho je. Dalam dalam perinci mata aku. Tapi dengan syarat segala tak jatuh ni kena ikut baik nak ada bubuk yang dia betul puasa. Jadi tu dah berjauh buat kan tak niat tu pada tengah 12 tak niat jadi dah berjauh tak niat jadi lu puasanya mereka tahu puasa. Yang biji bandar gebor tengok you jaga pole tu. Anak lali Kopi anjing ni. lali tadi. Abu teh ni. Karena tergelincir mata roh itu kita mau buat lu. Không puasa tu nak masalah aku jadi kan. Cocok lagi kahana liu royong. Yo puasanya yang enggak buat tu. Nali hotel lain. Biji ke raja mereka. Pole di lain tu tak pernah tahu ke sama. Kan hana mpoi ya singo. Kan sebulan tu. Jadi teman-teman disyaratkan dia buat puasa Ramadan niat bawa teh malam. Segala itu biar saja. Karena pada saat ketika puasa itu biar saja. Kemudian yang kedua menahan diri dari setiap yang membatalkan puasa. Yang rukun yang kedua. Tadhendro itu daripada segala perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa. Tadhendro. Tadhendro daripada segala yang itu batal puasa. Mereka pun mentau. Nak batal puasa nak mesti tak baju makanan tajebi. Dia dah pegang mana? Damang ia lampu yung debat si puasa. Damang purih lampu yung debat si puasa. Anak mesti berarti tadun daripada makan dan minum. Mia dah cilik itu kena orang berdan. Tapi dalam nanti tu. Itu ke anggota yang haji kan anggota batin yang tak uno yang mental lain. Kan dia punya mental dia tanya yang ada pergi dia kabrau dalam tu deh. Kadang-kadang tua aku kan, baca sih. Baru kah biasa. Nanti. Baca sih. Dua tengah ada puasa. Tua dia baru bahasa karung, juga dong bawa duduk. Dua berarti. Pada dengar dari jum. Tak ahli kena dengar. Kapan lagi tengok dua berjauh. Saya pergi baju bubi tua tu. Apa lagi betul? Dua di tengah ada puasa. Belum ada jauh bilang. Biasa dia tahu bilang gitu ya. Jebu. Bukan tu raga tak una buah nak. Di mana buka apa ini? Mai di dua benar. Pas tak buka kan? Oh, dia baju bu biar kok ni bertua dia. Memang hana tingkat tu sampai dia tak JB sampai dia habis baru tingkat tu. Ada lagi berarti. Ya, kadang kan tua benar kali bu ni dia emas pasal KU ada. Macam dah. Dia JB betul puasa. Berarti jadi aku. KU adanya KU. Pas emas pasal kau jo KU ada. Aku JB baju kau puasa betul. Betul pasal. Betul. Cuman handau sah ada tak? Yang kau dah sengaja buka ni. Sengaja ada buka karena ada JB ada lupa ni. Sengaja ada buka handau sah.
Di puasa gelah dia. Lah. Oh, puasa. Ya. Biasa puasa sunat. Ini ada cuk puasa sunat biasa lagi. Hai dia tiga go ada bubuk puasa sunat itu. Tiro de bido. Hai ngon de kai de maju ni reng de. Tiro tua de. Ko. Tapi juga Tua de. Ke bahasa sana boleh tua le kan. Ni puasa nya kamu uhan apa je. Kan puasa sunat ini. Nah surah sunat buka. Ini puasa sunat. Sunat buka. Puasa sunat tapi dah buka puasa sunat. Kan dah buka puasa rồi. Apa dah. Dah buka ke dalam puasa. kau buka je kau di dulu. Tu dah ru kau ri. Puasa ni tu. Nak buka. Yan ka. Lebih hang buka orang mana? Tu yang buka dia. Gimana? Betul. Anak aku. Gimana weh? Nanti je orang puasa tu nak buka kau di itu dia anak baju tepu. Ah, malah. Salah. Mà đây cái tak betul puasa. Yang buka sama sih pala. Ya? Hai mesti buka dari baju kori yang po 12. Yang buka po 6. Sama sih ya. Orang buka puasa pura belah. Hai buka kori po 12 baju bu. Kan anak nah tabah. Tabah. Sunat memang ya sunat je sunat ya sunat tapi hang tabah. Mà thế nào chơi bao bao nhiêu? Anjing dosa. Ni tabah itu yang tu lagi pegang mana kau? Cewek juga itu begitu kaji itu. Ni pahalanya udah pegang itu. Bukan. Pun nak kau di tengah puasa aja tengah kai kau. Trời. Ya. Bacaan niat nawaitu sauma ghadin an adai fardhi ramadhana hadhihi sanata lillahi ta'ala. Artinya sahaja aku berpuasa besok hari karena melaksanakan kewajiban Ramadan di tahun ini karena Allah. Nah, ini lah ini. Ini latih itu. Ini latihnya lah ini. Lebih kan buka puasa niat. Ada dua ni. Atau lu tahu niat. Belum ada masjid nak kepingat. Punya puasa ada di tarawih, di lewat nak kepingat kena waitu soma qadin anadai fardhi ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Betul je mak. Memang nak kepingat. Terus kena kepingat tua tu lah berkali. Kadang panjat raweh benih mah. Raweh warga kan tu biar jauh keliling. Ya mesti dah ni. Mia ini Ramadan. Ini lagi pakai ukur mulau. Hadhihi sanat fardhi ramadhani hadhihi sanati. Nah, beda. Mia ini apa ke Ramadan? Kalau mutleh mana di Ramadan kana lain. Jadi pihakun Ramadan. Tapi mia bak ni kena waitu soma qadid an adai fardhi ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ramadan. Yang kun le maramai le tu ku. Kanyo kanun ni anu kan kaya lama tu. Tu si dah de. Kan di mana? Dia kan ada bacaan, ada betul, ada tata bahasa. Mia pada kun Ramadan. Karena kan mia ba katanya yang buat nangungnya kan tegak sarap. Bahkan tegak sarap fardhi Ramadan. Jadi ke Ramadan ni salah ni kalau apa? Bagi yang tegak sarap karena mereka sarap. Mama ini fardhi Ramadhani hadis sanati. Tanpa beda kepada dia kata tanpa Ramadan ini dapat kepada hari Ramadan ini tu. Kata Ramadan. Ya berarti lagi bahasa salatul tarawih. Salatul tarawih rahimakumullah. Aduh, as-salatul tarawih. Ana as-salatul tarawih.
as-salatu ana pakai dia ana aus Untuk salat tu. Nên logat. Ai logatnya nah yang salah fatal. Sebab dalam bahasa Arab mengantuk atau huruf kadang diubah makna. Mengantuk atau kata sedikit kadang diubah makna. Tidak kun bak dia ni je Ramadan ni hadis nanti karena kali dafah ya. Kalau itu dengan sana. Nah, ini mana itu apa? Nanti hana batu dengan ada batu Boleh dengan. titik jumpa. Ya, nah. Mau titik Ramadan ya. Ya. Yalah ilau me berarti. Nawaitu sawma ghadin an adai fardhi ramadana hadhihi sanata lillahi ta'ala. Dia sanati dia kun. Yalah ilau. Ya, nya hana salah di kutu isi ramadana. Hadhihi sanata lillahi ta'ala. Ya, miatnya buh makna. Nawaitu sawma ghadin. Ulun niat akan puasa esok hari an adai fardhi daripada menunai fardu Ramadan akan ini tuh. Hana gitu apa? Dia kan hadis sanadi gitu apa? Ini mereka orang je teman-teman. Di kena nak duduk ke akan ini tu maka oi. Nawa itu? Dua abang apa oi. Jadi Theo budak jauh lah. Ya. Yang boleh nak pegah mana? Mengaji tu menangkau kita baca sai dapat tanggung jawab dengan kaedah bahasa. Salah. Kecuali yang dia tak bolak-balik ayat Quran. Walau ke dihintut ada tak bolak-balik hana menyalahi dengan hana menyimpan dengan kaedah-kaedah bahasa Arab boleh itu tapi tak haji. Ayat Quran. Ya, benar. Saja aku berpuasa besok karena melaksanakan kewajiban Ramadan di tahun ini karena Allah Ta'ala. Yang kan ya? Saja ulun puasa tinggal hurau. Karena melaksanakan kewajiban Ramadan. Karena Allah Ta'ala. Jadi saja ulun puasa tinggal hurau tunai perle di Ramadan karena Allah lah. Karena Allah. Tunai perle di Ramadan karena Allah. Dan sekurang-kurang niat nawaitu sauma fardhi Ramadan. Ini paling kurang. Nawaitu sauma fardhi Ramadan. Sahaja aku berpuasa fardu Ramadan. Nawaitu sauma fardhi Ramadan. Sahaja aku berpuasa fardu Ramadan. anak gede ini tu. Yang paling kurang ni. Paling kurang. Ya, Ibnan tadi kata. Ya, Ibnan lagi bang, sebelum lanjutkan. Nah, pelan main. Kenapa aku ketinggal horor hari berarti munanya le. Jamun lagi ya. Akan dia apa tukang kurang. Nya kau tu pana. Kaji kata. Kata. Kabune itu apa ya? Bang dia niat lam ada. Yo ji kan. Làm thì thôn thì bự lươn làm thì bự lươn thì rau. Ini memang kan lagi hati. Gấp đôi. Nhân gì paling yang ngubut kan dư. Rồi cái Tinggal bột. huruf baik dua tu sih. Tinggal huruf. Baru puasa malam tu. Ini ramai Kecuali di saat kita Hai nan gagap na saya ni orang sembahyang kan tidak kerja ni sembahyang tu kena Allah kepada ju mana kali dia tak boleh butuhnya haji. Nah, gagap dia. Kecuali di saat ada baju tahu memang dia. Baik tengok gedro tu. Puasa. Maya diri tahunya ni juga pegah ke niat puasa haji. Walau ke dia itu ni ada puasa ada tahu dia. Mama kata ni dah baju tahu dah ni untuk pasal tengok. Itu pasal. Kata ni juga pasal. Nyuluk baju tahu.
lung pasar tengah. Yang kau. Mukle hai ni Dia kan kan tahu. apa jauh tahu untuk mengakuat puasa apa lagi yang Oh. tu. Mukle ni kan tahu. Berarti tahu yo ada anak pasar yo payah ni tu. Kali tadi tengok dah nampak baju tahu puasa rital ni. Kanขึ้นนาไว้tu mah na wa na wajib sunat. Ni ya Pakcik. Karena yang lapar. Ni na wajib. Kau ngam sertangan ni mana nak tinggal dekat ni aje. Kayak kena itu. Hai. Nama wardi tu. Ada wa itu ya. Wajib. Tapi yang niat tak wajib. Dati, mau leti. Kami memang menurut ni belum. Ada baju tahu. Tu puasa tinggal huruf tunai pulih Ramadan karena Allah Taala nya kan kita ni. Memang kata mana. Yang diri tahunya ada juta enggak ke niat puasa. Iya kan itu orang aja orang lah nak jadi apa ni? Orang awam. Orang awam. Orang awam. Kita yo lima bab rawa. Ya. Ni nak ka muda yang jauh kan je. Tak tak go. Kan kata dengar. Kalau kau nak jadi nanti. Puasa yang kurang lihat kan. Efek ni gara-gara ada ubat malam tu. Ubat kau kurang lihat yang ubat malam. Waktu tengah urut puasa ti rasa bayi ke rasa ubat kafein. Kan dia tak mau. Efek ada ubat bukan. Dia ubah ulang. Bahkan waktu semakin hampa ke. Anak ubat ni biasa macam. Tapi efek kata ubat bukan. Tapi Dia ubah yang ubah. Tapi ubah ada tinggal dalam saya ruai kau anak kan. Anak ubah. dah terus Kecuali nanti tha tinggal tahu bah. Lagi kita yo baju kuih kita tahu untuk kuih masakan. Tinggal bengok mantang mame. Karena nanti tha thaka la ruai kau. Ya ni hanya. Makan dalam. Ya? Kayak dalam tu. Sama mihnya ke dalam tu ke luar. Aku di dalam tapi ada mau dalam kan karena kata digigit roh di dalam ini aja. Bedang ni bapak. Belum jadi mentang ini obat lidah ini. Bedang ni bapak sih memang jid ini. Betul lah. Tapi atai luar tak pada mau kumat baik kau. Tinggal mendang nak. Tinggal merasa mame. Ya. Mana lagi kasus tu dah? Hana rasa tak pun iho. cuma pay aku saja. Gigi baju yang lepas. Beli. Dia puasa baby je. Puasa baby. Nak buat kan. Tuan pu, Jadi dah ada. ubat habis dah nak pu. Yang hanjit kena luar bibi kena. Kan dah ubatah mentah nak pu. Mana dah ubat ah tak ilang dalam ya hanjit ke masalah itu. Lalu tak pegat menom tu. Tak punya tai chung lidah luar tak perlu ibabah buat ujung lidah. Tak pertama ulang. Tak uat ibabahnya dah betul hana. Tendam le. Apa nama tu urang cuma jauh. Kan wate ketika kena patho benung lam jarum kan ku batah le benung. Ku batah le benung. Hanya wate ku batah ku hana dia puasa. Kedua. Wate ku batah kedua sementara yang pertama meno mentang na ibabah na mentang masak. Nyarana ni ku betul tu. Karena batah hata pertama meno mentang ku mainan kan ku umut tu. Hai juga urang cuma jauh hantar puasa. Betul kan. Urang cuma jawab hantar puasa. Dah nampung dah. Urang bagahnya kan dah nampung. Ini bulan habis. Aku pegalak-galak pegampung tanpa pegah juga. Ibarat lumayan dah.
puasa kata puasa wajib puji dalam sertai puasa sunat. Tak gabung ni. Nhân nak khilaf antara gabung ni. Lebih baik tak gabung. Sunatan. Bumpak dua pu ah. Ya bumpak apa penjara. Ya. Bumpak dua pu. Merupakan si pahala 20. Walau kena hantaban dengan tak puasa khususan ke apa. Sunat. Bab nak khilaf bab masalah gabung ni kan le khilaf. Baik tak bergabung kerana hanya bersyarikat. Dia benar juga tu lagi kan. Jadi dia yang sembahyang tidak dikap. Jadi dikala sembahyang dan juga ni kan. Ini dikap macam mana? Yang ni kan Dia tipu. benar ni jadi. Dikala sembahyang kan. Sesuatu kita mengeroi. Sebab punya wajib dia tidak hanya cari. Wajib dicari. Baik tak gabung ni. Sunat tidak ada wajib. Wajib tidak ada sunat. Kabut rồi. Tapi je kita orang lagi boleh rajak mau seni dengan kita mangkaro itu rajak mau ya. Kita kata juga kata apa orang ini kata puasa boleh rajak lah. Jadi ikut kero. Ya, walau kena pahala di hantaban. Hantaban dengan tak puasa khususan ke tak puasa ada ya. Maknanya ada pun sudah tapi menurutnya Oh, beda pahala je. Untuk baik ruka buka ke tengok jadi mesti tak puasa boleh rajak mesti jadi nak ru pakai kali karo rajak buka tu. tak kata ni kata juga kan. Ni kata aju. Apa yang ngatuk juga dia bantu. Ya. Pagi lagi ya. Oh kalau Jadi baik kamu gabung eh. Baik tasyrik. Yang ke tasyrik ni dalam sebuah ibadat juga dah. Buat rincian dah. Khilaf. Sebab kalau kita buka tak puasa sunat ko subuh raja wina phala ke puasa ti thum namna le contoh ji. Ini kata bila dengar. Nak kata dah lenggai. Mesti kan dia kata sunat yang puasa lagi kelebihan raya ya hana ada le. Ada kata ambil. Mana je raya kata alo. Ada kata. Wajib. Ada aja. Karena dia kewajiban. Dia tak sunat. Hamthi kita yang hana tinggal kata tinggal dah. Dan ni puasa raja je untuk puasa sunat lu raja. Ada tinggal berarti hanya tinggal pasal ada tinggal. Yang tu ni kata ke pelai kadang-kadang ada foto na pun na berarti kata wawa. Ini kata boleh aja lah. Kata ni je dah depu na puasa mandung beda ada kena ni nyampak sunat. Jadi mereka ada berapa Hana aku je dah depu sana tinggal puasa ke batang ana depu dah ladat. Betul bakal Jamun dengan li ya. Sebab kelebihan puasa sunatnya beraya. Hai kata wajib yo, dah kata dah ada. kata ayo ini nama belinya. Anda raya pala, yang boleh beraya. Ada enggak ya tu ya. guru dalam tahanan kan. Oh, dah je dah tahanan. Tu lah ya. Yang baru. Puasa tak wajib. Karena tak boleh sunat. Kalau tu orang sia hana tu makanan dia mau dikali rumah tu. Oh, dah kali mau dah bukan dah. Wajib buka dulu dah mati. Dia lalu kau dah yang tak lah kan. Ni ya. Puasa tak wajib. Oh, kali mau bukan. Kan fungkan di cuaca anak puasa nyo kungkong tu ni. Fungkan cuaca anak puasa kau. Ya kah ele dia mata dia rubah tentang ya, wajib buka. Kamlara. Murah je. Ya kamlara bibi. Sudah hasil orang dalam tahanan. Apa sih? Lagi Kan durah nang kita bayar. lah le baru buka. Lantaran lagi nanti. Tahanan lah tinggal tiga orang tahan. Dah lu mana nak di tahanan yang je hana dia pun. Yang ke hai kai tahan mana? Lebih ke puasa aja. Tai dia pun. Bapa puasa ka yang ka ni ke tu ni tu nak puasa le ke 6 jam nak tinggal ni wah. Ni nak pergi dia kalau Saya, dia ada 6 jam dalam. yang dia. Baru orang yang ho, kadang bambal balik dia mun tu. Ini jelas puasa ni wah. Artinya lagi kita bayar utang. Itu hana ada doa, hana tahana itu sebab hana duduk hitung mudi kan. Tapi itu tidak aji diri draw tu niatan kira-kira mau. Itu lagi kita bayar utang. Itu padu boleh utang hana tinggal ni. Kira-kira itu biasa metam utang baru hantam utang lebih 40 lebih. Di bawahnya le dan utang. Tak boleh je boleh ni dia bayar utang ni padu membelah dia bayar juga. Ni mana anjing? Bambang balik kan ada kali. Yang Bambang balik. kira-kira mesti làm thì bulan thì thôn thì bulan mà chịu quá.
Nah, tengok balik dah kunjung mui dah thôn thư. Dah kira-kira nya paduk thôn. Kalau bila bahasa. Thì là puasa thì khao rồi nó cơ con tin thì phải đâm thôn rồi năm lên thôn. Mua pro thôn có phải bằng cái trái nhà thôn côn làm người gì. Nah. Yang aneh karena gua hal. Heboh hanya ka main bu ya ya beli. Ji ka depu nam ta le na te ni. Kan ka kada ni. Depu barang Ya ka dah tha ke ju. barang depu. Nhưng mà dia bak pun lagi ya. Jadi bumenya ke Jadi kan ada hantu gua buka. Depu. Nya barang ni mi ai. Ko hantu tu pol. Bujro da. berkun masalah kafarah. Ada hanya dan gegok menanju Di nah. thôn melingku nya tikan ada. Hai kon dadan. Ko kai da ui deh kampung tu. Mà mày thiếu rau, buat thôn melingku. Hai bilang. Kai belah dak ke tiap puasa kam karat. Ada ni no. Buat thôn melingku. Ada mahal tikan ada. Buat. Nya untuk thiếu rau, mà mày ada rau tak kali you. Kali pada blot thôn. Thằng rồi thì đã cứ lừa đi vô mà belum puasa. Yeah. Nên jangan tu belum. Semangat bek lừa về bữa nak cara mà. Là đúng là ăn rồi chứ. Dapat kat cuma yang tempat-tempat le tinggal puasa ni. Hablo jubru hendak dia dah jubru ngon tu nyo kafarah tak ki kata puasa lung nunjuk keron. Lung tringo. Yang mana ki nyo kafarah tak ki kata puasa lung nunjuk keron. Masa bawa tak tu bro kan. Ni ware dok ti. Ada Yo. Ya. Tak kebun tu terkah urain balik tu cakap rawat tu. Dia ngai mum bokulung dong. Ya benar. Dia lagi tahaput. Kali ke rumah kafarah. Rumah kafarah kali ke yang cara berlaku. Dan kan tahaput ni. Tak ya, tak kurang tentang lele. Kibaranya kuat nah. Ba? Kibarah. Le na puin ka. Ka je boboh kibarah nam dah urun mengada na temai nak boh kibarah ayu. Wah Yo anju. sengaja anju. Ke le atra ko ba ko barang tu. Ya anju. Nhà uru cái anak tu mang le. Dia yang dah thar kan. thế đó mà thằng là cái đẹp rồi thì bé Ke meno ku boh kibarah. Ai lelewet nyo ku boh kibarah. Dia berjalu kayak yang puasa kira. Ulung bobo Ke ka. betul na ti na bahasa itu bahasa you lagi tembayan melu tinggal me asad na. Ke boh kibarah yang nan. Tinggal kibab pun aja. Ke nak aja mesti pu kuat ya. Kibarahnya. oh menurut maksud dia menurut gue keparahnya pun pendapat kuat bukan nah Oh. Maya ke puasa, maya kafarah puasa nya na dalil sahih. Maya kafarah, maya pun kafarah semayang. Nyo hana dalil yang kuat cuma na kepuput oleh sebahagian ulama. Dapat. Dapat. Dia mau. Ya. Jangan sembayang. Yang semayang. ini puasa berarti nggak dalil Yang puasa ada. Ya bahasa nak lihat. Cuman mana wajian kafarah. Kafarahnya kan tayo ibarat lagi orang bayi utang, ini contoh mana. Kita yo tacok ada go. Dia tacok ada go. Wate tacok ada go. Di taah gopnya ni nak cok mesti utainya ho kakah na lien kata kek ti kai cok tadi. Nanti dia sadar tak bayi ada. Yang kakek tu kali dia menoput. Kali kakek tu menoput. Dan ada bayi adanya hampir 20% terobati kakek tu ya han. Orang je pun lihat bawa dia sedap phone ini apa tak bayi. Yang mana sih ni pun tinggal sembahyang tinggal puasa. Jadi nyai poh hai poh li di muntangan. Tapi kalau we poh poh lo. Kan dia betul tapi hana terobati dengan sempurna. Nyo uru akhirat tak bayo. Bukan tu kupu kalau ada dia. Mesti dia gedi kan ada kebetulan muku kan tinggal sembahyang. Berarti naik bayar tadi. Oh ada daily. Ku pergi ada tu. Menang tu Cina. Nyau depan je kan kuat you. Kakeng berarti. Nyo anak kuat. Dah ke depan nampak nak hitam tu mana? Tengok nampak hitam dia. Mana nak pegang mana yang dosa dia kali kena ni. Yang dosa kali kena. Man puek terampuni dengan kafarat atau yang tengok dah kalau. Hana tengok nak jaminan terampuni hana jaminan.
Teman mudah-mudahan ada bahasa kita juga mudah-mudahan terampuni. Ana berhampul untuk mudah-mudahan. Betul mudahan ke makanya kadang-kadang nak kita betul. Aja jemur dia tengah lu hana ke barang-barangnya punya pejak kenal lu. Maksudnya nah. Ada awak ku hana baru mau urang kan. Hana ba dengar ro. Mah om ti pupra dot lat nah. Awak badai aku. Oh dah you. Aku le baru mendengar ka katulak berehnya. Dah lah ya baru kedepu kare tu. Iya. Kau pun ada kedepu lah. Ku kalau. Ana perayu deh. Kalau pendapat ya. Ko kana sotrimong. Berkan tu uruhan depu. Ko hana tengku kampung. Ku imum tu on thon tu lang deh mo. Hello dengar long. Ko ada kedai abu kuta me de. Ibarat dengar bawa. Nyaru bulung. Nah, kayak mungkin. Bagi puan nak ibadat. Ana so pule. Ini kana tengku kuda. Mu buat long nak tu lang ni yakin dulu. Aneh dia. Jelah. Ya kan kuat tak kan kau Hana jemun. Nah, atanya. Ini kalau rabu maka juga kampung. Bersau dulu apa kalau berdua orang kat makmum. Wah mu gero lah baju bang tu lang suara. Oh je Hana. Banyak neng rebon. Pun kan ni kan pun jauh ni. Jo kan ni kan. Aku kan mentang ni baik buah hawa-hawa dah. Tekau bulung, baju bu si ton 6 bulan. 6 bulan bawa hobi, bawa jagung, bawa pisang, bawa jane. Bebe je tali mau urus dia. Nanti dengar. Kau buka apa cara macam dah ngai depan. Jago kau beli dia. Tenang dengar nanti putrang ni boh yang ke pisang ni boh tu mana iya. Man kan pisang aja boleh barang ya. Kau makan apa kau? Man kalau dia kau punya makan apa kau kan? Hana beru. Anak berga. Bobby. Yang buka ate Hana beru apa je kan. Kadang ada. Be udah jambut. Makan apa kau Bobby. Jamu mau tu tiga press ujian. Ana dikasih. Pani tanya. Hari tanya. Rồi jamur kan. Saya unca. Belanja kan. Udah kecil kan. Jadi cak suami berjadi yang jangan lupa. Daripada